kita nak pasang carbon fiber punya ni barang yang customer beli sendiri. Tak tahu dia beli kat mana. China ni. Dan dengan pedal shift punya ni. So original pun ada pedal shift. Dia nak tukar model lain je lah. Okay, macam seperti biasa, sebelum ni ada buat satu video macam mana nak buka airbag. Ni airbag kan, macam mana nak buka. Dia kena, untuk BM ni, untuk model ni, dia tak ada lubang. So kita kena tebuk lubang. Bila kita dah tebuk tu, kita guna ni. Saya gunakan T20. Tak nampak sangat, halus sangat. T20 kita cucuk sini supaya kita tolak spring ni. Nampak ni gerak. Kita boleh nampak dia akan pergi kat sini. Dia tolak spring. Begitu juga untuk sebelah kiri. So buat elok-elok supaya dia nak tolak spring ni lah. Lock ni mak terlambat dia. Lepas tu buka nut 16. Ni barang dia. Nampak barang dia. Lepas dah buka, kita bolehlah buka steering ni. Steering dia seperti berikut. Sebelum kita nak buka cover ni, kita kena releasekan T20 kat sini dulu. Satu, alih wire ni. Dua, dekat sini. Supaya kat belakang ni ada skru. Skru dia ikat cover belakang ni. Ada skru letak skru atas satu. And wire dia sini. Ni wire dia. Dia sama lah, kanan dengan kiri sama. Kena buka wire dia dua, keluarkan dulu. Lepas tu kita buka skru ni satu. Ni satu. Untuk buka cover depan ni. Kalau tidak tak boleh keluar cover ni. Sebab dia ada skru lock. Okay, bila skru dah buka, boleh tarik lah, boleh angkat lah. Memang main sikit lah sebab depan ni ada lock. Ni ada lock, satu, dua. Kena buka lock dia. Kita angkat asal slow ni dah terangkat ni. Tengok wire-wire yang berkaitan tu, saya slow buka. Macam ni, dah terangkat. Di sini ada satu wire ni, connector. Cabut lah, tarik. Lepas tu, button-button ni semua nanti kita alih lah kat sini. Tak ada kosong button. This is G20. Tak tengok pula belakang. 320, 330 ni. Okay, tak ni. So kita kena transfer lah multi-function button ni. Kena letak dekat sini. Multi-function button. So tengok. Kita tengok ada yang berlainan ataupun tidak. Kalau ikutkan nampak okey je. Cuma boleh nampak lah sini ada lock ni. Ini dia punya holder. Tak ada. Okay, tak apa. Dia pasang tu. Ciao. Tapi boleh nampak kan, yang ori dengan yang ni aftermarket kan. Kira wiring dia ni, kita boleh masuk sini. Dah ada lalu warna routing dia tu. So kemas. Ini nanti bertergabur. Tak ada slot pun nak masuk. Itu apa perbezaan dia. Tapi itulah, beautiful is paint. Okay, sekarang dah buka multi-function switch ni. Dia ada 3. Setiap switch ni ada 3. 3 dia punya size T9. Kita nak buka. Ni sama ni, T9 je. Okay, lepas tu kita tengok fit dia, fitment dia cantik semua. Tapak lubang cun. Tapak lubang cun. Okay tu. Kita boleh ikat skru. Sebab dia beli memang untuk dia lah. So kena pasti dulu bentuk airbag, model tu betul tak
Ada setengah-setengah tu dia nanti lain. Ada yang ikut, kena betul-betul tengok. Kita sendiri kena nilai, kena tengok shape tu betul ke tak. Kalau sebelum beli kita main bedal dia, nanti kena airbag dia bentuk bulat, memang ke laut pergi dia. Kan smart kat tu. So dah luar ni kita tape sikit lah. Tapi tak tape pun okey je. Sebab letak dia elok-elok, cun lah tu. Okay, connector ni jangan lupa. Kalau nanti lupa, naik lah. Tak function pula multi-function switch ni. Okay, kita dah letak. Kita tengok fitment dia. Naik cun cun belah bawah. Okay, cun tepi. Tapi kena ikat skru dulu lah. Ya, skru. Okay, ini kesan cucuk tu. Tak dapat buat apa, memang macam tu. So sekarang pedal shift dia. Mantap. Mantap oh. Tengok, tambah dan tolak. Real carbon fiber. Ni real ni. Sini nak hasilkan macam ni, kira tebal lah ni kan. Labu pula dia. Kalau kata pedal shift, dia ada tambah tolak. Tambah tolak dia ni selalunya untuk BM yang asal lah, kita tengok asal. Side kanan ni tambah. Tapi insyaAllah kalau terbalik dia tak boleh masuk rasanya. Boleh. Tapi kedudukan tambah dia jadi kat bawah lah, biasa kat atas. So make sure selalu pastikan kedudukan asal lah. Kita ikut kedudukan asal sahaja. Okey, satu skru dah settle. So nasihat saya, bila barang-barang macam ni kan, bila barang-barang macam ni kebiasaannya dia tak ada thread lagi. Kalau kita tengok kan, ni ada. Kalau ada okey lah. So ada setengah tu kalau tak ada, kena buat thread tu make sure dia straight. Dengan kita pulah tu kita layan slow supaya dia tak mengejut. Kalau mengejut dia boleh pecah lah. Kalau plastik, kalau aluminium boleh loose lah. Okay, settle untuk side kiri. Macam ni lah pandangan dia. Wow, kanan pula. Harap function lah. Kan nanti sampai keluar warning light. Pedal shift positive negative, short to ground, short to positive. Banana fruit 2 time. Retrofit ni plug and play. Connector dia sampai sama. Dengan harapan dia punya penyambungan tu betul lah. Takut ada setengah-setengah tu dia ada orang panggil ralat dia, kegagalan. Okay, biasalah manufacturing kadang-kadang ada yang tersilap juga. Tu punya pinpoint dia. Okay, harap untuk ni elok lah. Okay, boleh letak balik sini. Masuk sini. Masuk sini. Cun. Sebenarnya steering tu tak nak buka pun tak apa, boleh je daripada sini buka skru. Tapi airbag kena buka lah. Sebab ada connector wire ni semua. Airbag kena buka. Masuk balik. Kita masuk balik. Tapi buka steering pun senang lah. Senang sikit kita nak belek-belek. Tak ada lah nak apa, muka kepala nak tengok macam ni kan. Sakit kepala nanti. Ngam. Terpasang tu. Okay, make sure bolt dah ikat. Okay, airbag pasang connector, prop tekan. Okay, connector dah pasang. Tekan. Settle. So terpasang bateri balik. Okay, sebelum tu, sebelum buka tu kan, kena buka bateri lah. Nanti tiba-tiba boom, letup airbag.
Macam mana? Pening kepala nanti. Okay, semua masuk. Cun. Mantap sekali. Okay, dah siap tu. Sama bateri. Kita try start tengok. Lebih kurang. Tak ada keluar warning apa-apa. Kita tengok ada keluar warning light ke tak. Sini macam tak ada. Tak apa, kita scan fault. Kita tengok. Okay, ada door open je. Check control. Mantap. InsyaAllah tak ada apa-apa berlaku. Tak. Tambah. Boleh tambah. Top. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolak pula. Top. Oh no. Maju lah. Okay, tengah. Okay, pancing. Dia tak boleh, dia kena jalan. Dia akan turun balik. Sampai 2 je. Okay, sampai 2 je. 1. Mantap sekali. Okay, sampai sini dulu video untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Fit juga. Apa owner nak pakai ni? Sebab dia kata dia punya sound tu. Jom kita dengar sound dia macam ni. Katanya ini adalah magnetic pedal shifter. Dia kata dia punya respon ada beza ke. Kita pun tak tahu, kita pasang je.